Ambo adik. Kuat main telefon? Dah solat maghrib belum? Dah, ayah. Ayah tengok ni, ayah. Jadual solat adik. Adik solat hari ni tak tinggal langsung. Subuh pagi tadi, adik paling awal. Bagus. Macam tu lah anak ayah. Nurung. Abang. Abang, dah solat maghrib belum? Dah ya. Betul ni? Betul. Habis tu, jadual solat abang tak tulis pun tu? Biarlah abang dengan Allah je tahu yang abang dah solat ya. Abang tak nak riak kalau tanda. Betul ni? Betul. Ya ke? Alif, lam, ha. Abang pergi ambil wuduk kejap je ya. Kejap je. Kalau macam tu dari subuh lah abang tak solat ni. Subuh tadi abang tak sedar ya. Abang subuh gajah. Tu pun sebab ayah tak kejutkan abang. Maknanya ayah pun tak solat lah subuh tadi kan. Ayah pun nurung Abang ni. Abang tahu tak? Kalau kita lambatkan solat, Tuhan lambatkan rezeki kita. Maaf ayah. Dah. Pergi ambil wuduk. Kita jemaah sama-sama. Ayah dengan abang nak jemaah solat maghrib Yalah. Adik dah solat, ayah. Betul ni? Betul. Kalau adik dah solat, cuba niat maghrib. Ayah ni. Niat solat maghrib pun tak tahu. Macam ni lah. Usalli fardu subuhi. Dah. Adik pun pergi ambil wuduk. Jom kita solat sama-sama. Nanti, ayah panggilkan jiran kita tu minta tolong dia imankan. Ya. Jiran kita Acong ya. Dia Cina. Dia tak solat macam kita. Oh iya, lupa ayah. Habis tu, macam mana ayah? Dah lah, jom kita pergi surau lah. Kita jemaah kat surau. Tu lebih afdal ayah. Jom. Dah, jom. Abang tak nak dorong ayah. Jangan.